wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Harja binti Nordeng, pemegang kad matrik D2022119188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amin Syamil bin Azhar, pemegang kad matrik D202411099967. Ini kami ingin menerangkan tentang teknik membaca lantang dan pengaplikasian teknik membaca lantang. Teknik membaca lantang? Apa tu teknik membaca lantang? Teknik membaca lantang ialah aktiviti membaca sesuatu teks dengan menyuarakan perkataan secara jelas menggunakan intonasi, tekanan suara dan jeda yang betul. Bukan itu sahaja, teknik ini juga merupakan satu komunikasi di mana pembaca menyampaikan maklumat, cerita atau hiburan kepada pendengar. Sebelum itu, apa kelebihan teknik membaca lantang ni? Jom kita lihat. Kelebihan yang pertama, teknik membaca lantang ialah pembaca akan lebih memahami isi bahan bacaan dengan lebih mendalam. Dengan cara ini, pembaca dapat mengesal kesalahan, cara sebutan dan mengelakkan kekeliruan dalam mentafsir bahan bacaan. Kelebihan yang kedua pula ialah membantu meningkatkan pembedaharaan kata. Pembaca dapat mendengar dengan lebih jelas dan teratur dan mengimplementasikan dalam bentuk komunikasi harian menggunakan kosakata baharu. Terdapat 4 strategi teknik membaca lantang. Yang pertama, ulang dan membaca serentak. Yang kedua, membaca radio. Yang ketiga, membaca gema. Dan yang keempat, teater membaca. Pada video kali ini, kami akan bawakan kepada anda semua teknik ulang dan membaca serentak. Let's go! Teknik ulang dan membaca serentak merupakan teknik yang menggalakkan pelajar untuk membaca berulang bersama-sama secara serentak. Ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk membaca dengan ekspresi yang betul. Baiklah, hari ini saya akan ajarkan kepada kamu tentang teknik ulang dan membaca serentak. Okey, baiklah, sekarang apa yang saya baca, saya nak awak ulang balik. Boleh? Boleh. Okey, baik. Adik ada seekor kucing yang bernama Comot. Comot sangat besar dan sihat. Ibu selalu menjaga Comot ketika ketiadaan adik di rumah. Okey, baiklah. Melalui apa yang saya kata, apa yang kamu dapat? Saya dapat memahami lebih jelas dan terperinci tentang pertikaian teks ini. Ya, betul tu. Dengan apa yang kita baca dengan teknik ulang ini, kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan dan kita dapat mendapat input yang lebih besar. Kesimpulannya, teknik membaca lantang sesuai dipraktikkan di dalam bilik darjah kerana meningkatkan pemahaman dengan lebih jelas dan teratur. Bye!